Assalamualaikum. Bersama saya lagi Siti Hawa daripada AgroSearch dan juga Encik Jamal daripada AgroSearch. Hari ni kita episod 3 podcast. Okey, episod 3 podcast ni saya rasa tajuknya lebih stres. Spesifik. Lebih stres. Tak tahulah stres ke tak. So kita nak discuss cara tabur baja, macam mana pokok ambil baja, proses fotosintesis, proses lah. Ada orang tabur baja macam-macam cara. So kita nak tahu, nombor 1, bila masa sesuai untuk kita tabur baja, Cik Jamal? Okay, sebenarnya benda ni sangat subjektif. Maksud saya, ada orang tabur bulan 1, ada orang tabur bulan 2. Sebab waktu baja ni tak sama. Contoh, cuma tempoh pembajaan tu 3 kali setahun ataupun 4 kali setahun. Contoh, kalau kita aplikasikan 3 kali setahun, contoh saya tabur bulan 1, so waktu seterusnya adalah bulan 4. Okey. Lepas bulan 4, waktu seterusnya adalah bulan. Tapi kalau bulan 1 tu banjir macam mana? Okey, kalau bulan 1 banjir kita anjak bulan 2. Jadi pusingan seterusnya akan jadi bulan 5. Tak ada masalah ke? Tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau ramai orang tanya, kalau kebun banjir, macam mana? Kebun saya banjir, bila saya nak tabur baja? Okey, air dah kering lah. Baja apa yang saya nak kena tabur dulu? Jangan tabur baja dulu. So yang pertama yang kita perlu buat adalah kita kena tengok dulu pH tanah kita macam mana. Contoh, banyak dekat pasaran ada jual. Ada satu alat yang kita cucuk dekat tanah, dan meter dia akan bergerak. Dia akan tunjukkan pada angka 7, 5, 6. So itu menunjukkan pH tanah. So kita check dulu tanah kita lah. So boleh beli dekat mana-mana platform media yang ada. Susah nak cari kot kalau pekebun. Tapi tak nak apa, pergi kedai nak cari sawit kat mas mana. ada bekalkan free je. Tapi bukan alat tu. Kita bekalkan liquid, yang mana pekebun perlu korek tanah tu dalam sekaki. Titiskan, ambil tanah tu sedikit, titiskan liquid, dia akan berubah color. So lepas ni kita kena buat satu sesi untuk kita tunjukkan buat pH test macam mana, supaya orang lagi jelas, lagi tahu. Yes. So maksudnya nombor 1, pH tanah. Kita kena check pH tanah. Tapi lepas banjir confirm lah acid kan? Confirm. Saya boleh kata 90% tanah di Malaysia ni berasid. Sebab kita kena tengok, contoh ladang besar dekat Malaysia, Felda, dah berapa pusingan dah menanam. Saya rasa dah masuk pusingan ketiga. Sebab kalau kita tanam, berapa Felda wujud tahun bila? Sekarang dah 2025 tau. Maknanya tempoh hayat sawit ni 25 tahun. Kalau start tanam tahun 1970, ini dah masuk round yang ketiga. Bukan yang keempat. So ikut MPOB yang dah keempat dah. Ikut MPOB dah keempat. Kalau 107 tahun, 25. Ini dah yang keempat dah. So adakah tanah kita subur? Tu soalan dia. Okey. So cara tabur baja pula, sebabkan dah 100 tahun kan, kita selalu advise pekebun lah macam mana cara nak tabur baja kan. Bila kita cakap, dia kata, awak mana boleh suka-suka hati ajar saya macam ni. Tak pernah lagi orang tua saya cakap tabur baja dekat situ, kena tabur baja dekat sini. Tapi sedangkan bila dia buat macam tu, sawit dia tak ada hasil. Lepas tu dia salahkan baja kita. Dia bukan tak ada hasil. Dia sebenarnya, macam saya beritahu tadi, dia sangat subjektif. Okey, dia nak letak dekat circle pun boleh, dia nak letak dekat susunan pelepah pun boleh. Tetapi yang maksudnya ada berapa kaedah nak tabur baja sebenarnya? Sebenarnya kalau pada pandangan saya lah, umumnya adalah berdasar pada umur pokok. Okey, contoh, kita boleh tabur secara circle untuk pokok yang masih lagi berumur 5 tahun ke bawah. Jap. Saya tengok video tadi tau. Orang tu tabur baja dia lah betul-betul dekat pangkal pokok tu. Baja ni apa batang tu? Pokok, baja apa tu? Dia tabur betul-betul. Dia kata baja NPK lah. So betul ke dekat situ? Okey. Untuk saya tak pernah nampak lagi orang tabur baja kat situ. Ada baja yang boleh tabur. Tapi bukan baja NPK. Yang kita boleh tabur pada pangkal pokok ni adalah baja boron. Setahun hanya perlukan 150 gram ke 200 gram sahaja. Tetapi NPK, ia kena tabur di mana kawasan kanopi. Sebenarnya nak tahu mudah je. Di mana kawasan hujung pelepah, di situlah akar-akar feeder root yang ambil nutrien baja tu. Okey. Boleh zoom ke? Boleh tengok tak? Boleh tengok ke? Okey, ini kita dapat daripada MPOB tau. Sebenarnya cara tabur baja, kalau pokok muda dan pokok tua,
pokok muda kena dalam bulatan hijau. Kanopi. Kat mana daun sawit tu jatuh, kat situ dia tabur baja. Maksudnya daun sawit jatuh kat sini, kat bawah tu. Ya, betul. Kalau umur pokok 3 hingga 5 tahun, sama juga. Lebih kurang 1.5 meter hingga 4 meter paling jauh. Maknanya 4 meter tu adalah kawasan hujung pelepah. Ya. Okey. Sebab inilah kaedah yang kita bukan suka-suka cakap tau. Ini kaedah yang MPOB sendiri terangkan. Suggest. Okey. Barulah ada hasil. Tak adalah cakap pakai baja sawit emas, tak ada hasil lah. Letak kat tempat salah mana janganlah maunya. Puan. Kita dah ada dalam market lebih kurang dalam 12 tahun. Saya tak dapat feedback lagi yang pakai sawit emas ni hasil jatuh. Confident ni? Confident. Okay. Berapa kg sepokok? Okay. Bergantung pada umur pokok juga. Contoh kalau pokok matang, dia sebenarnya baja ni maksimum setahun ada 12 kilo. Maksimum penggunaan. Tetapi untuk pekebun kecil yang nak jimat tapi nak hasil tinggi, 1 ekar 1 tan. Suggestion daripada kita pengilang baja sawit emas, kita nak sekurang-kurangnya dia pakai 9 kilo setahun. That means kalau katakan kita buat 3 pusingan, mana satu pusingan 3 kilo. Okay. 4 bulan sekali. Banyak sangat tu 3 kilo Cik Jamal. Yelah, kalau pokok dah umur 15 tahun, contohlah bayi baru lahir, kita bagi makan bubur 5-6 suap. Dewasa takkan nak bagi 5-6 suap juga. So sebab tu saya kata manusia, tumbuhan 5-6 suap tu nasi biryani lah kot. Taklah bubur. Boleh kalau kita pakai apa, contoh kita masuk boron. Diet. Ada baja yang tak perlu pakai banyak pun sebenarnya. Yelah, betul. Okay, satu perkara lah yang menjadi apa orang kata isu untuk dibahas juga, pruning. Tapi ada orang cakap browning. Salah pekebun. Ejaan dia bukan browning, pruning. P-R-U-N-I-N-G. Dia macam ni Puan. Jap. Ini pelajaran kita untuk hari ni. Bukan browning tapi pruning. Okey. P-R-U-N-I-N-G. Tak, kita ni rapat dengan pekebun. Dia kata browning ke apa ke, kita faham. Benda tu adalah pruning. Okey, cuma yelah. Macam saya pun, saya jaga ladang dulu. Jadi kita rapat dengan pekebun. Perlu ke nak pruning? Nanti dia kata, lah banyak daun aku letak baja, habis lah daun makan baja aku. Dia macam ni Puan. Sebenarnya konsep pekebun daripada dulu, sebelum nak tabur baja, pruning dulu. Sebab dia kata nanti pelepah tu yang akan ambil nutrien baja. Sebenarnya bagi saya pendapat tu dangkal. Pendapat yang sangat keanak-anakan. Dia kena faham lah. Sebab apa? Dapur dia adalah pelepah tu. Kalau dapur dia tak ada, kurang. Itu namanya fotosintesis. Ya, betul. Jadi bila tak ada dapur, fotosintesis ni dia makan. Tapi kalau daun tak cukup, nak makan macam mana? Ya. Berapa bilangan daun yang perlu Puan? Kalau pokok minimum. Asyik tanya bilangan daun je. Kena tanyalah. Soalan ni dia senang ke nak kira daun kat pokok senang kelapa tu? Senang je nak kira sebenarnya. Satu pusingan pokok kelapa sawit dia ada 8 pelepah dan ada 5 tingkat. So maksudnya kita tengok daripada bawah ni, bukan daripada bawah. Maknanya daripada satu pelepah, you kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia ada 8 sebenarnya. Dan dia ada 5 tingkat ke atas. So 8 kali 5 40. So nilai pelepah yang perlu ada untuk hasilnya maksimum adalah 40 pelepah. Okey. Itulah bila cakap pasal pruning ni, maknanya kalau kita suruh orang buruh yang buat kerja tu, dia main pangkas je segala apa yang ada nak cepat buat kerja kan. Dia Puan, sebenarnya untuk pruning ni sebenarnya bukanlah satu benda yang wajib kita buat. Kenapa saya kata wajib? Sebab apa saya kata tak wajib untuk buat? Sebab setiap kali kita potong buah, kita akan buang pelepah. Jadi kenapa perlu pruning? Kecuali kalau pokok tu masih muda, kita amalkan dia curi buah. Sebab kita nak cukupkan bilangan pelepah tu. Sebab untuk pokok yang tak matang, pokok yang masih muda, biasanya kita boleh curi buah. Okey? Ataupun biasanya satu tandan mesti ada 2 pelepah di bawah. Tetapi untuk pokok yang dah matang 7 tahun ke atas, satu tandan mesti 1 pelepah di bawah. Jadi bila kita nak ambil buah tu, kita mesti potong pelepah tu. Jadi kenapa perlu pruning lagi? That means pekebun kena monitor. Yelah, kita cakap senang lah. Memanglah. Tapi kalau orang tu ada 100 ekar, macam mana nak monitor? Sebenarnya 100 ekar hanya perlukan 2 orang sahaja untuk potong buah, untuk merumpai, untuk pruning, untuk membaja. 100 ekar hanya perlukan 2 orang sahaja. 2 orang dengan pembahagian kerja, jadual kerja yang betul. Ini memang aplikasi yang sikit je.
Sebenarnya 100 hektar lebih kurang 550 pokok. 10 hektar 550 pokok, 1 hektar 55 pokok. Tapi dia ada jadual lah. Okey, hari ni potong buah. Lepas potong buah apa? Meracun. Lepas meracun apa? So bila kita susun jadual dia, 2 orang ni boleh commit untuk 100 hektar. So maksudnya tolonglah yakin tabur baja bukan di pangkal pokok. Kalau bawah kanopi kan. Tapi ada juga orang cakap boleh tabur dekat bawah pelepah, susunan pelepah. Okey. Kenapa? Tak percaya. Saya tak percaya. Saya tak percaya bawah pelepah tu boleh letak baja. Saya tak pernah nampak pun orang buat macam tu. Okey, dia sebenarnya bukanlah bawah pelepah. Takkan kita nak angkat pelepah, kita nak tabur bawah pelepah tu. Okey, maksudnya secara mudah fahamnya adalah kita tabur secara selerak di kawasan susunan pelepah. Kenapa? Sebab di bawah susunan pelepah tu, biasa pelepah ni bila kita potong buah sawit, pelepah tu kita akan susun di bahagian hujung pelepah kelapa sawit yang seterusnya. Maknanya pokok kelapa sawit, susunan pelepah, pokok kelapa sawit lagi. Okey, sebenarnya di bahagian hujung pelepah itu adalah ada feeder root. Apa tu feeder root? Feeder root ni adalah akar yang mengambil makanan. Okey, so yang bentuk dia macam mana untuk diorang tahu? Bentuk dia berwarna putih dan halus je, macam akar rambut. Tapi berwarna putih. Yalah. Okey, cuma biasanya kenapa kita minta aplikasi pada kawasan susunan pelepah? Sebab feeder root ni paling banyak di situ sebab kawasan tu lembap. Okey. So akar yang makan sebenarnya adalah akar yang halus tu. Bukan akar yang dia ada akar tunjang ke Jamal? Dia tak ada akar tunjang, dia semua akar, majoriti adalah akar serabut. Betul Akar serabut. Sure. Sure. Bukan suka-suka Bukan suka-suka. Kalau salah nanti kita minta dia orang cut lah. Kan? Okey, tak apa, kalau salah kita suruh dia orang kecam kita kat komen je. Suruh dia orang kecam kita, tak ada masalah. Okey. So pruning tak wajib. Bukan tak wajib. Pruning tak wajib. Bukan tak wajib pun. Bukan tak wajib. Tengok pada keadaan kebun. Tidak semestinya setahun sekali mesti pruning, tidak semestinya. Tengok pada keadaan ladang tu macam mana. Okey. Alright. So kita kena jagalah kebun kita. Sebab tu maksudnya kita kena tengoklah macam mana orang baja pruning. Baja yang paling bagus adalah baja tapak kaki. Baja tapak kaki pula. Apa dia baja tapak kaki? Apa tu? Maksudnya pekebun kena masuk kebun dia, kena tahu apa yang berlaku. Tak guna you beli baja mahal-mahal, hasil tak ada, tak guna. Okey. Okey, ini bahasa pekebun betul ni. Saya memang orang ladang. Baja tapak kaki. Orang kampung. Okeylah. Yelah, saya pun orang kampung juga. Saya kat Sungai Koyan. Lahir ke kot? Okey, so maksudnya yang ambil nutrition tu dekat akar. Pos satu dia ada pengalaman yang banyak. Ya, betul. Dia dah lama dah kat dalam kebun dia. Dia dah jaga daripada dah 20 tahun dah, mungkin kebun dia dah nak tanam semula dah. Dia sebenarnya tak ada yang salah pun. Nak pakai baja apa ni tak ada yang salah sebenarnya. Terpulang kepada bajet. Sebab baja ni pun adalah di antara kos yang tinggi dalam pengurusan ladang. Sebab baja ni biasa orang akan cakap hasil saya jatuh lah, mesti baja tak bagus. Sebenarnya bagi saya itu adalah pemikiran yang sangat singkat. Sebab bukan baja sebenarnya yang nombor satu. Nombor satu adalah klon apa yang dia gunakan. Klon pula. Iyalah. Dia kena tahulah you pakai klon apa. Saya pernah nampak dekat dalam satu kebun ni, tiba-tiba ada satu je pokok yang dia putih. Itu nama dia. Daunnya putih. Putih-putihan. Itu nama dia adalah cemara. Bukan sebab dia kurang nutrien. Bukan sebab kurang nutrien. Sebab sebenarnya di peringkat nursery perlu ada proses culling. Kita kena culling mana-mana pokok yang jantan, yang kelon dia tak sempurna, ada genetik punya problem, dia kena keluarkan. Jadi tapi pokok tu boleh ada hasil. Pokok tu boleh keluarkan. Tengok pada keadaan. Ada pokok yang normal biasa, tapi bila dia berwarna putih, that mean proses fotosintesis dia akan kurang lah. Tapi sebenarnya dia keluarkan hasil juga. Cuma kita kena, sebab tu saya kata tadi baja paling mahal baja tapak kaki. You kena monitor kebun you sendiri. Jadi maksudnya kita perlukan pokok kelapa sawit yang daunnya hijau, sebab yang hijau itulah dia proses fotosintesis. Makin dia hijau, makin strong, makin kuat dia untuk hasil nak untuk berfungsi fotosintesis untuk dapat makanan. Dia bukan hanya hijau pun. Kalau pun ramas daun tu, dia akan bunyi sangat rangup. Itu menunjukkan end source nitrogen dia cukup. Wah, tajam lah. Tak tajam, janganlah pegang melintang, pegang membujur, ramas dia. Luka tangan saya. Okay, so apa lagi yang selalu pekebun tanya kita?
cara kita pruning, cara kita tabur baja. So tabur baja bagi kita ada dua lah. Satu dekat bawah kanopi, circle. Satu tabur selerak di kawasan tabur selerak dekat susunan pelepah. Yes. Alright. Saya rasa kita so far ini je yang kita terfikir untuk discuss. Sebab selalunya bila kita present, banyak pekebun tanya macam-macam. So kita menunggu soalan-soalan daripada tuan-tuan, owner-owner kebun semua untuk bagi kita soalan. Fighter sawit untuk bagi kita soalan, so kita boleh discuss lagi. Okay, jangan boring tengok kita punya podcast, okay? Terima kasih. Jumpa lagi dari saya, Hawa dan Jamal. Putih baja 1000 tuai. Jumpa lagi. Assalamualaikum.